Anak muda perasan tak? Kadang kita bukan boros, tapi kita ikut gaya hidup orang lain. Stay sampai habis video ni sebab saya nak tunjuk cara nak lawan lifestyle yang jenis trap ni. Anak muda sekarang banyak terperangkap dengan gaya hidup. Kawan beli iPhone baru, kita pun rasa nak upgrade. Kawan lepak kafe mahal, kita pun order latte RM15 secawan. Padahal gaji baru RM2,000 lebih. Lama-lama duit tu bocok tanpa sedar. Bila hujung bulan, baru menyesal. Kenapa tak simpan masa awal-awal dulu? Masalah dia bukan sebab malas, tapi tak ada sistem kawalan diri. Cara paling senang nak ubah, asingkan simpanan terus bila gaji masuk. Dan kalau nak lebih berkesan, tukarlah duit yang kita dapat tu dalam bentuk emas. Sebab bila dah jadi emas, otak kita automatik anggap itu barang berharga, bukan duit belanja. Contohnya, tiap bulan asing RM150 ke RM200 untuk simpan dalam bentuk emas. Tak besar tapi cukup untuk bentuk disiplin. Lepas beberapa bulan, anak muda akan rasa perubahan. Duit tak bocor, tabungan makin bertambah. Bila kawan-kawan lain sibuk tunjuk barang baru, anak muda yang bijak pula tenang sebab dah ada simpanan yang makin naik nilai dia. Tak perlu lawan sesiapa kaya dulu. Cukup lawan diri sendiri untuk jadi lebih bijak. Kalau rasa video ni bagi semangat, komen saya nak ubah kat bawah. Biar saya tahu ramai anak muda sekarang mula simpan emas dari sekarang.